Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani ya. So hari ini saya nak bercerita tentang satu perkara. Bukan persahabatan yang berterusan, persahabatan yang menjadi permusuhan. So situasi begini yang sangat berbahaya kerana dulu dia orang baik kita, dekat dengan kita, dia tahu semua kocik kiri kanan depan belakang semua dia tahu sebab bersama-sama kan. Inilah yang berlaku, musuh dalam selimut sebenarnya, tapi dalam situasi-situasi tertentu bila dah ada pengisytiharan, declaration, kau dulu kawan baik aku tapi sekarang kau jadi musuh nombor satu aku, macam itulah. So ini yang paling bahaya sekali. Inilah dia yang berlaku kepada kita punya number one bila diserang oleh seorang yang rapat dengan kita. So antara orang-orang yang rapat di sekeliling kita, kita kena berhati-hati. Bila jadi satu perbalahan, bila jadi satu permusuhan dan bertukar status daripada sahabat kepada musuh ketat, maka bersedialah kita untuk menerima apa juga serangan daripada dia. So ada juga serangan tu tidak direct kepada dia, dia akan serang kepada orang yang di sekeliling dia. Kita boleh senaraikan ya, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang di sekitarnya untuk memberikan kesan kepada dirinya. Ini berlaku ya, ini berlaku bermula pada satu masa seorang yang bernama Azmin Ali diserang atas dasar dia baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam-macam lah, ini banyak macam version lah, tentang korupsi, tentang skandal, tentang dalaman parti yang diserang. So ini bagi membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu lemah dalam mengelola orang-orang di sekitarnya. Selepas Azmin Ali Anwar Ibrahim juga diserang oleh seorang yang bernama Datuk Saifuddin. Datuk Setiawan Datuk Saifuddin ni adalah orang kepercayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti mana kita maklum, dalam kepimpinan kerajaan pun beliau memegang portfolio yang sangat penting dan kuat, iaitu Kementerian Dalam Negeri. So diseranglah Menteri KDN ini semahu-mahunya bagi memastikan corak kepimpinan Anwar Ibrahim tu yang lemah pastikan tahu kan siapa yang menyerang dia tu, dan orang yang ketiga lah kita boleh senaraikan diserang adalah anak dia sendiri, Nur Izzah kan. Diperkatakan dalam banyak situasi lemah, konon-kononnya puteri reformasi itu tidak sesuai lagi disebut pada hari ini kerana era itu telah berakhir, dan macam-macam lagi tomahan yang diperkatakan kepada Nur Izzah. Dan seterusnya, orang di sekitar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diserang ialah Azam Baki. Dikatakan Azam Baki ini mempunyai satu benang merah, iaitu benang merah ni macam satu satu platform, satu saluran ataupun satu kaedah bagaimana akrabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Azam Baki. Padahal sebenarnya Azam Baki itu jalankan kerja dia je kan. Lepas tu dicakap lagi, diperkatakan lagi, dulu Anwar Ibrahim ni memang betul-betul sebelum jadi kerajaan menyerang Azam Baki kerana isu-isu rasuah, isu-isu jerung-jerung yang terselamat, yang kena semua ikan bilis kan. Tapi bila dah jadi kerajaan, diperkatakan Anwar Ibrahim juga mempergunakan Azam Baki untuk memastikan kestabilan dan kerajaan yang ditadbirnya. Itulah tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh seseorang yang menyerang Anwar Ibrahim. Ingat ya, dan seterusnya selepas Anwar Ibrahim selepas Azam Baki, Farhah juga dituduh sebagai orang yang tidak direct berpolitik tapi banyak mempergunakan kuasanya politiknya, kuasa ekonomi untuk memastikan kestabilan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Macam-macam lah isu sehingga dah dibawa ke mahkamah pun ada kesnya. Dan seterusnya, orang yang seterusnya diperkatakan rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Ramanan pun sama. Asalnya daripada parti lain, masuk, diberikan kedudukan yang sangat baik, diberi kepercayaan untuk bertanding dan menang,
Dan inilah juga cara macam mana musuh ketat dia sekarang ni menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Faham kan siapa musuh ketat dia tu? So kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan ini dibuat, bukan direct kepada Anwar Ibrahim, tetapi orang di sekitar Anwar Ibrahim, bagi menunjukkan keburukan dan kelemahan sistem pentadbiran Anwar Ibrahim tu. Sebenarnya siapa target dia? Target dia adalah Anwar Ibrahim. Target dia sebenarnya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tetapi dalam konteks peribadi dan juga latar belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, agak sukar untuk dia terus direct menghentam, menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Caranya macam saya cakap tadi, membina naratif di kalangan individu-individu yang bekerjasama dan berkait rapat dan mempunyai hubungan yang baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang dipergunakan oleh Parlimen Pandan sekarang, ya, bekas timbalan Presiden PKR, ya, melemahkan orang-orang di sekeliling Anwar Ibrahim bagi memastikan naratif dibina dan menunjukkan Anwar Ibrahim ni lemah dalam pentadbirannya. Sebenarnya satu lagi, bila dia memperlihatkan kelemahan-kelemahan orang di sekitar Perdana Menteri kita yang ke-10 ini, menunjukkan bahawa beliaulah orang yang terbaik, beliaulah orang yang mempunyai potensi untuk menjadi leader selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah dia naratif yang dibina oleh Rafizi bagi memastikan kelemahan-kelemahan yang diperkatakan di sekitar orang-orang yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, ini bukan satu kebetulan, inilah satu positioning yang digunakan oleh Rafizi bagi membina kepercayaan bahawa dia adalah pemimpin masa depan yang boleh diharapkan untuk memimpin Malaysia. So, kita tengok lagi isu-isu lain selepas ini. So, mungkin selepas ini siapa pula yang nak diserangnya. Rafizi sentiasa melihat siapa orang kanan Anwar Ibrahim bagi dia menghalakan peluru berpandunya bagi memastikan keruntuhan dan juga kalahnya PMX dan juga parti yang dibawa dalam PRU yang akan datang. So, bukan sesuatu perkara yang boleh kita ambil mudah, kerana teori musuh dalam selimut adalah teori yang paling bahaya dalam pertelingkahan dan dalam peperangan. So, sekian daripada Wayang Tarbus, info dan sensasi.